Pada hari kejadian, iaitu sekitar jam 3 pagi, semasa mangsa hendak tidur di ruang tamu rumahnya, suspek telah pulang ke rumah tersebut dan melihat semua yang tinggal di rumah tersebut sedang tidur. Mangsa menyatakan yang suspek telah pergi ke sebelahnya yang sedang tidur lalu mencium bibir dan meraba seluruh anggota badannya. Mangsa turut menyatakan yang suspek juga turut meraba di bahagian dadanya serta kerangnya dalam tempoh masa lebih kurang 1 minit. Siapa sebenarnya suspek dengan mangsa dan apakah hubungan mereka berdua? Kenapa suspek pulang ke rumah yang diduduki mangsa? Apa yang terjadi sebenarnya? Mangsa juga menyatakan pada masa itu, suspek telah duduk di sebelahnya yang pada ketika itu, mangsa dalam posisi sedang berbaring. Dalam keadaan tersebut, tangan kiri suspek telah memeluk kepala mangsa dan mencium mangsa, manakala tangan kanan suspek pula seluruh badan mangsa. Semasa memberi keterangan, mangsa telah membuat demonstrasi bagaimana kedudukan dan perbuatan suspek terhadapnya semasa kejadian. Mangsa telah bertanyakan kepada suspek apa yang dilakukannya dan suspek mengatakan yang dia tidak berbuat apa-apa dan suspek mengugut mangsa akan memancung kepala mangsa jika mangsa memberitahu ibunya iaitu Rozana bukan nama sebenar. Pada keesokan harinya, mangsa telah memberitahu kepada sepupunya mengenai perbuatan suspek. Semasa kejadian itu berlaku, terdapat cahaya lampu dari luar rumah yang membolehkan mangsa mengecam suspek yang melakukan perbuatan jijik tersebut. Semasa kejadian, mangsa, adik-beradik mangsa dan sepupu mangsa tidur di ruang tamu rumah tersebut, manakala Rozana iaitu ibu mangsa, kakak mangsa dan bapa saudara mangsa tidur di dalam bilik masing-masing. Kira-kira 3 minggu selepas kejadian, Rozana telah membawa mangsa dan sepupunya untuk membuat laporan polis setelah diberitahu oleh mangsa tentang kejadian tersebut. Bertindak atas laporan itu, pihak polis berjaya menangkap suspek. Suspek kemudiannya dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan. Suspek yang bernama Farid Aris telah dituduh mencium bibir dan meraba seluruh badan seorang kanak-kanak perempuan bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Semenyih dalam daerah Hulu Langat dalam negeri Selangor pada 12 Disember 2018 kira-kira jam 3 pagi. Farid didakwa di bawah Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih dari 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika disabitkan kesalahan. Untuk makluman, mangsa adalah anak kandung kepada Rozana dan juga merupakan anak tidak sah taraf kepada Farid. Rozana dan Farid telah berkahwin pada 2 Ogos 2005, manakala mangsa telah dilahirkan sebelumnya iaitu pada 13 Jun 2005. Semasa hari kejadian, Farid dan Rozana dalam proses pendaftaran penceraian mereka dan mereka sudah tidak tinggal serumah mengikut nasihat pihak Mahkamah Syariah atas alasan telah berlaku penceraian antara mereka. Mengikut keterangan Rozana, Farid telah melafazkan talak terhadapnya pada tahun 2018. Mangsa dan adik-beradiknya tinggal di rumah tempat kejadian bersama dengan Rozana, bapa saudara mangsa serta sepupu mangsa. Di peringkat kes pendakwaan, seramai 6 orang saksi pendakwaan telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Di akhir kes pendakwaan, Hakim Mahkamah Session telah memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah berjaya membuktikan satu kes prima facie terhadap tertuduh bagi pertuduhan tersebut dan telah memanggil tertuduh membela diri. Di akhir kes pembelaan, Mahkamah Session memutuskan bahawa pembelaan tertuduh telah gagal menimbulkan sebarang keraguan munasabah dalam kes pendakwaan dan Mahkamah Session memutuskan bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kesnya melampaui keraguan yang munasabah. Ini bermaksud tertuduh telah didapati bersalah dan disabitkan oleh Mahkamah Session bagi pertuduhan tersebut. Mahkamah Session juga menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun bermula dari 26 Januari 2019 iaitu tarikh tertuduh ditangkap.
tertuduh tidak berpuas hati dengan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Session itu. Tertuduh telah memfailkan petisyen rayuan bertarikh 13 Oktober 2020 yang mencabar sabitan dan hukuman yang diputuskan oleh Mahkamah Session. Kes kemudian dibawa ke peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi. Apakah keputusan rayuan tertuduh di Mahkamah Tinggi? Adakah tertuduh benar-benar bersalah dalam kes ini? Semasa pendengaran rayuan di Mahkamah Tinggi, peguam bela tertuduh telah menghujahkan bahawa sabitan tertuduh adalah tidak selamat kerana telah berlaku ketidakadilan kepada tertuduh semasa perbicaraan kes di Mahkamah Session. Tertuduh tidak diberi tempoh masa yang mencukupi untuk melantik peguam bela mewakilinya. Lebih-lebih lagi, tertuduh dihadapkan dengan satu pertuduhan yang serius, iaitu di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Dan jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 20 tahun dan juga hukuman sebatan. Peguam bela tertuduh juga menghujahkan bahawa Hakim Mahkamah Session seharusnya memberi tertuduh lebih masa, iaitu lanjutan masa untuk melantik peguam bela pilihannya mengikut peruntukan Seksyen 255 Kanun Tata Cara Jenayah dan Perkara 5-3 Perlembagaan Persekutuan. Selain itu, peguam bela menghujahkan bahawa Hakim Mahkamah Session telah terkilaf kerana gagal mengikuti dan menepati peruntukan di bawah Seksyen 257 Kanun Tata Cara Jenayah kerana sepanjang prosiding kes sehingga tertuduh disabitkan dan dihukum. Tertuduh tidak diwakili oleh peguam bela dan tidak diterangkan elemen-elemen penting kes pendakwaan semasa tertuduh dipanggil membela diri. Kegagalan Hakim Mahkamah Session berbuat sedemikian telah menyebabkan berlaku ketidakadilan kepada tertuduh semasa prosiding kes. Timbalan pendakwa raya yang mewakili mangsa pula berhujah bahawa sabitan terhadap tertuduh oleh Hakim Mahkamah Session adalah selamat dan tidak berlaku apa-apa ketidakadilan kepada tertuduh semasa perbicaraan kes, walaupun tertuduh mewakili dirinya sendiri dan tidak diwakili oleh peguam bela. Tertuduh telah diberikan peluang yang munasabah untuk membela diri dan memanggil saksi pembelaan semasa kes pembelaan. Berdasarkan prinsip yang dinyatakan, Mahkamah Tinggi telah menganalisis kedua-dua isu yang dihujahkan oleh peguam bela tertuduh dan bersetuju dengan hujahan peguam bela bahawa telah berlaku ketidakadilan dalam prosiding terhadap tertuduh yang menyebabkan tertuduh telah diperjudiskan. Dalam dapatan Mahkamah Tinggi, isu utama yang dihujahkan dalam rayuan tertuduh ialah Mahkamah Session tidak memberi peluang dan masa yang secukupnya atau munasabah kepada tertuduh untuk melantik peguam bela mewakilinya. Tertuduh terpaksa mengendalikan kesnya sendiri bagi menjawab satu kesalahan yang serius. Mahkamah Tinggi bersetuju dengan hujahan peguam bela bahawa Hakim Mahkamah Session tidak memberikan lebih masa dan peluang secukupnya kepada tertuduh untuk melantik peguam bela mewakilinya. Ini boleh dilihat pada nota prosiding kes tertuduh yang menunjukkan Mahkamah Session tidak memberikan peluang dan masa yang secukupnya kepada tertuduh untuk melantik peguam bela atau mendapatkan khidmat peguam bela daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Dalam dapatan Mahkamah Tinggi, tertuduh mempunyai hak di sisi undang-undang untuk mendapatkan khidmat seorang peguam bela bagi mewakilinya. Tertuduh telah dihadapkan dengan satu pertuduhan yang serius, iaitu di bawah Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Sebagai orang awam, tertuduh tidak mempunyai pengetahuan undang-undang atau pengalaman mengenai prosiding mahkamah. Tertuduh juga tiada kemahiran mengenai tata cara pemeriksaan saksi-saksi, terutamanya pemeriksaan balas saksi-saksi yang dipanggil oleh pihak pendakwaan. Dalam perkara ini, Mahkamah Tinggi mendapati bahawa Hakim Mahkamah Session telah gagal mengikuti kehendak Perkara 5-3 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 255 Kanun Tata Cara Jenayah mengenai perlantikan peguam bela untuk mewakili tertuduh. Hakim Mahkamah Session sepatutnya memberikan lanjutan masa untuk tertuduh melantik peguam bela atau mencadangkan kepada tertuduh untuk melantik peguam bela daripada Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan.
kegagalan Hakim Mahkamah Session berbuat sedemikian telah menyebabkan berlaku ketidakadilan kepada tertuduh semasa kes pendakwaan. Ketika pembelaan tertuduh sebelum ini di Mahkamah Session, tertuduh telah membela diri dengan memberikan keterangan bersumpah dari kandang saksi. Semasa membela diri, tertuduh telah memberitahu Mahkamah Session bahawa yang dia berhasrat memanggil semula mangsa dan juga memanggil bapa saudara mangsa untuk memberikan keterangan. Akan tetapi, Hakim Mahkamah Session sebaliknya tidak membenarkan permohonan tertuduh itu dan telah membuat kenyataan tersebut. Encik Farid boleh panggil saksi lain lah, tapi pastikan saksi itu menyokong kes Encik Farid. Kalau panggil saksi lain yang tidak membantu, tidak ada guna juga. Selanjutnya mengenai hasrat tertuduh memanggil saksi-saksi pembelaan. Hakim Mahkamah Session juga telah memberikan kenyataan yang berat sebelah dan tidak adil kepada tertuduh seperti berikut. Ya, selepas ini Encik Farid boleh memanggil saksi-saksi lain lah, tapi pastikan saksi itu menyokong versi Encik Farid lah. Kalau Encik Farid minta panggil saksi lain untuk menuduh saksi itu, tak gunalah. Yalah, tapi nak panggil bapa saudara mangsa ni dalam hujahan Encik Farid macam menuduh dia salah satu suspek. So tak gunalah panggil dia, dia tidak akan menyokong versi Encik Farid. Selain itu, Hakim Mahkamah Session juga telah membuat kenyataan yang menyebabkan ketidakadilan kepada tertuduh dengan menyatakan seperti berikut. Itu saya terangkan, kalau panggil orang lain untuk menuduh orang lain tak gunalah. Panggil orang yang boleh membantu dan menyokong versi Encik Farid sendiri. Sebelum itu mahkamah nak terangkan kepada Encik Farid, apa-apa kena buktikan kepada mahkamah lah. Mahkamah ni bukan macam orang biasa, cakap saja tak boleh, ia kena ada bukti. So saya akan beri keputusan berdasarkan bukti yang saya ada, bukan sebab kesian ke apa ke. Itu beza mahkamah dengan orang luar lah. So saya buat keputusan berdasarkan bukti lah. Dalam dapatan Mahkamah Tinggi, Hakim Mahkamah Session telah tersalah arah mengenai hasrat tertuduh memanggil saksi pembelaan dan juga dengan menghendaki tertuduh membuktikan pembelaannya sebelum menerima pembelaan tertuduh. Tertuduh telah membela diri tanpa diwakili peguam bela dan tidak diberikan panduan yang secukupnya oleh Hakim Mahkamah Session semasa membela diri. Salah arah yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Session itu telah menjejaskan pembelaan tertuduh. Selain itu, nota keterangan juga menunjukkan bahawa tertuduh berhasrat memanggil anaknya sendiri untuk memberikan keterangan sebagai saksi pembelaan. Hakim Mahkamah Session telah memberi arahan kepada tertuduh jika saksi tersebut iaitu anak tertuduh tidak datang pada tarikh bicara akan datang, tertuduh terpaksa menutup kes pembelaan. Pada tarikh bicara seterusnya, saksi tersebut iaitu anak tertuduh tidak hadir dan Hakim Mahkamah Session telah mengarahkan kes pembelaan ditutup dan menetapkan tarikh pemfailan hujahan bertulis pihak-pihak. Dalam dapatan Mahkamah Tinggi, keputusan Hakim Mahkamah Session yang mengarahkan tertuduh menutup kes pembelaan tanpa kehadiran dan keterangan saksi tersebut iaitu anak tertuduh telah menyebabkan ketidakadilan kepada tertuduh dan secara langsung telah memprejudiskan pembelaan tertuduh. Hakim Mahkamah Session sepatutnya memberikan tertuduh peluang dan lanjutan masa yang secukupnya untuk tertuduh mendapatkan kehadiran saksi tersebut. Hakikatnya, keputusan Hakim Mahkamah Session yang tidak memberikan lanjutan masa kepada tertuduh memanggil saksi tersebut iaitu anak tertuduh sebagai saksi pembelaan telah menyebabkan tertuduh tidak berpeluang memberikan pembelaan yang menyeluruh dan berkesan. Ini telah menyebabkan tertuduh dinafikan haknya memanggil saksi pembelaan dan mengakibatkan ketidakadilan kepada tertuduh. Pembelaan tertuduh telah diprejudiskan akibat salah arah oleh Hakim Mahkamah Session. Secara keseluruhannya, setelah mengambil kira dan menimbangkan fakta dan keadaan dalam kes tertuduh, Mahkamah Tinggi bersetuju dengan hujahan peguam bela tertuduh bahawa terdapat salah arah yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Session yang menyebabkan berlakunya salah laksana keadilan yang besar dan menyebabkan tertuduh telah diprejudiskan. Oleh itu, campur tangan Mahkamah Tinggi adalah diperlukan demi kepentingan keadilan.
Justru itu, berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan, rayuan tertuduh terhadap sabitan dan hukuman adalah dibenarkan. Keputusan Hakim Mahkamah Session pada 7 Februari 2020 mengenai sabitan dan hukuman terhadap tertuduh adalah diketepikan. Walau bagaimanapun, kepentingan keadilan juga tidak mewajarkan tertuduh dilepas dan dibebaskan bagi pertuduhan tersebut. Atas kepentingan keadilan, Mahkamah Tinggi juga telah menggunakan kuasa semakanya di bawah Seksyen 323 Kanun Tata Cara Jenayah dan Seksyen 325 Kanun Tata Cara Jenayah dan seterusnya telah mengarahkan tertuduh dibicarakan semula bagi pertuduhan yang sama di hadapan Hakim Mahkamah Session yang lain. Penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes Farid Aris lawan pendakwa raya 2021 10 MLJ 539 Mahkamah Tinggi Shah Alam. Nombor rayuan jenayah BA 42JSKH 0505 tahun 2020.